Makan ikan kering dan ikan perkasam haram jika dicuri. Taklah kita buat sendiri, tengok cara buat. Kalau mau makan ikan kering, ikan perkasam itu, mu jeruk tu sekali dengan tahi, dengan darah dia, tak siang dulu, maka hukumnya haram. Kerana najis itu akan merebak kepada isi ikan. Lepas tu nak buat ikan jeruk, ikan perkasam, ikan kering, kena siang. Buang darah dia. Ikan itu halal, tapi yang haram itu najisnya. Kita setuh ikan pergi pasar pak gitu, suci. Tapi kalau kita darahnya tu baik, kita pak bantangan darah, najis. Faham lagi? Maksud halal makan tu bukan makan seekor ke kembung dok siang. Maksud halal tidak wajib disembelih. Faham lagi? Bila mu nak makan, mu kena siang, buang tahi, buang perut, buang najis, buang darah. Itu haram makan. Allah kata audaman maspuhan, haram mu makan darah yang sedang mengalir tu. Jadi bersihkan ikan kering, letak garam jemur.